Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama aku lagi di video aku yang ke-27. Okey, di mana di dalam video kali ini aku akan kongsikan kepada kamu satu lagi perkara yang perlu kamu pelajari kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini. Okey, kita teruskan saja. Okey, baiklah. Topik ataupun fasa yang ke-27 ialah berkaitan dengan bagaimana cara kamu mengurus masa kamu secara profesional. Di dalam tajuk ini, aku akan kongsikan kepada kamu 5 perkara utama yang perlu kamu pelajari. Okey, kita teruskan saja kepada perkara yang pertama. Okey, perkara pertama ialah berkaitan dengan jadual kerja. Bagaimana kamu kena menetapkan waktu untuk kamu melakukan tugas-tugas seperti bagaimana masa untuk kamu membuat penyelidikan, masa untuk kamu menulis skrip, masa untuk kamu membuat rakaman, masa untuk kamu membuat penyuntingan dan masa untuk kamu melakukan penerbitan. Okey, yang kedua, kamu kena mengutamakan tugas-tugas penting seperti kamu kena menyelesaikan tugas-tugas yang memberi impak terbesar dahulu kepada channel kamu di dalam video kamu ataupun melalui video kamu. Okey, kemudian kamu perlu melakukan semakan setiap minggu untuk kamu menilai pencapaian dan kamu mungkin boleh mengubah jadual jika perlu supaya channel kamu kekal konsisten melalui video kamu yang kamu terbitkan. Okey, sekarang kita pergi Okey, sekarang kita pergi kepada perkara yang kedua iaitu batch content. Okey, jadi di sini kamu perlu menulis skrip yang banyak dalam waktu yang sama. Okey, macam mana? Contohnya 10 hingga 20 skrip dalam satu sesi. Ini adalah untuk menjimatkan masa kamu supaya kamu dapat menghasilkan video yang banyak dan berkualiti di masa akan datang. Kemudian, kamu juga boleh merakam beberapa video sekaligus supaya kamu boleh menjimatkan masa kamu berbanding merakam video setiap hari. Okey, kemudian kamu boleh juga melakukan penyuntingan ataupun kamu mengedit secara berkumpulan. Kamu menyiapkan semua suntingan dalam satu sesi sebelum menjadualkan penerbitan video-video kamu. Okey, sekarang kita pergi kepada perkara yang ketiga iaitu automasi. Bagaimana cara kamu menjadualkan penerbitan kamu punya video. Okey, kamu boleh menggunakan fungsi penjadualan supaya video diterbitkan secara automatik. Kamu boleh post video kamu menggunakan jadual. Okey, macam tu. Okey, kemudian kamu juga boleh menyimpan template. Contohnya, kamu boleh menggunakan template thumbnail, caption dan format video untuk mempercepatkan kerja-kerja kamu. Terutamanya proses-proses dalam kamu pengeditan video kamu. Okey, macam tu. Okey, kemudian kamu juga boleh mengautomasikan tugasan berulang. Seperti kamu boleh melakukan membalas mesej dari penonton-penonton kamu. Kamu boleh menguruskan fail-fail berkaitan dengan video kamu dan kamu juga boleh mengalihkan kerja yang sama setiap hari. Jadi, kerja kamu lebih tersusun dan kemas supaya memudahkan channel kamu untuk terus menghasilkan video-video yang lebih relevan, menarik dan bermanfaat kepada penonton kamu. Okey, sekarang kita pergi pula kepada perkara yang keempat iaitu delegasi. Okey, kamu boleh menyerahkan kerja-kerja teknikal kepada editor mengurus penyuntingan ataupun pengeditan supaya kamu boleh memfokuskan untuk menghasil idea baru dalam channel kamu. Lepas tu, kamu juga boleh mengalihkan tugasan-tugasan mengikut kepakaran-pakaran di dalam kumpulan kamu. Okey, kamu boleh mengagikan bahagian untuk penulisan skrip kepada anggota kamu yang mahir buat skrip. Kamu juga boleh menyerahkan untuk mereka thumbnail video kamu kepada anggota-anggota kamu yang mahir untuk mereka thumbnail. Dan kamu juga boleh melakukan penyelidikan supaya untuk menjalankan peranan mereka masing-masing. Ini sangat bermanfaat dan berguna untuk kamu. Okey, sekarang lepas tu kamu boleh melakukan kerja-kerja pemantauan hasil. Macam mana? Okey, kamu boleh memberikan panduan yang jelas dan menyemak kualiti sebelum video kamu ataupun konten kamu diterbitkan. Okey, sekarang kita pergi kepada perkara yang terlima. Yang terakhir di dalam topik untuk kali ini iaitu productivity. Okey, di mana di sini kamu perlu fokus pada satu tugas
pada satu masa. Kamu perlu mengelakkan melakukan banyak kerja serentak yang mengurangkan kualiti video kamu nanti. Okey, kemudian kamu juga boleh mengurangkan gangguan. Okey, kamu perlu menutup notifikasi yang menotifikasi dan menyediakan waktu kerja tanpa gangguan. Okey, kemudian kamu boleh melakukan kerja secara konsisten setiap hari. Ini untuk bertujuan untuk apa? Untuk kamu memberi sedikit kemajuan setiap hari lebih berkesan daripada bekerja secara tidak menentu. Ini adalah perkara-perkara yang kelima yang perlu kamu pelajari di dalam fasa yang ke-27 ini. Macam mana? Kalau kamu merasakan perkongsian aku pada kali ini dapat membantu menyelesaikan masalah kamu, dapat membantu kamu menuju ke menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini, jangan lupa kamu subscribe kamu, kalau follow aku, kamu tulis di ruangan komen apa lagi yang kamu ada cadangan, okey? Ataupun ada komen-komen yang membina, okey? Kamu tulis di ruangan komen. Kalau kamu merasakan perkongsian aku ini bermanfaat bagi kamu dan kalau kamu ingin mengetahui maklumat yang lebih lanjut lagi, kamu tunggu video aku yang seterusnya. Okey, jangan lupa belajar dari kreator. Jangan lupa belajar jadi kreator satu hari satu langkah. Semoga berjaya. Terima kasih.